Kenapa otak tak direka untuk terima rangsangan berterusan? Jom kita dengar. Otak manusia ni asalnya tak hidup dalam aliran maklumat yang tak putus. Dalam sejarah manusia, rangsangan ni datang berperingkat. Ada masa sunyi, ada masa tunggu. Struktur otak dibina untuk kitaran aktif, rehat, pulih. Masalah dunia sekarang, kitaran tu tak wujud. Bunyi, notification, visual, mesej masuk tanpa ada selaan. Otak tak sempat nak tutup satu proses sebelum proses lain datang ataupun bermula. Secara teknikal, ini membuatkan sistem perhatian sentiasa berada di dalam mood berjaga-jaga. Kalau kau nak tahu, mood ni menggunakan tenaga. Bila tenaga digunakan tanpa ada fasa rehat, keletihan atau tired berlaku walaupun badan sebenarnya tak bergerak langsung. Jadi, isu sebenar dekat sini bukan kandungan yang terlalu banyak, tapi tak ada ruang antara kandungan tu sendiri. Otak manusia ni dia perlukan jarak untuk kekalkan stable tu. Tanpa ada jarak, yang rosak dulu bukan emosi manusia tu, tapi keupayaan untuk rasa chill, tenang.